Halo kawan, ini defrost sensor. Dia untuk peti sejuk. Sekarang video ini saya akan testing dia ada rosak ke. Macam mana testing? Okey, sekarang saya ini sulah sambung lah. Sulah sambung dengan ini multimeter. Ohm meter . Sekarang saya set pergi sini ada 4 function. Saya setting itu ohm. Dia test ohm. Sekarang ini boleh test ohm lah. Ini UF mah. Ini ohm. Okey. Sekarang dia test ohm, dia tak ada respon. Dia tak ada tunjuk apa. Korang tengok, sudah sambung. Tapi dia tak ada tunjuk apa. Ini defrost sensor sudah rosak ke? Bukan. Walaupun dia macam ni, sebab saya tak ada test betul-betul. Macam mana test? Tengok habis video ini. Sekarang saya ini sudah letak masuk itu peti sejuk. Korang tengok. Sekarang saya test. Wow, dia sudah jadi lain. Dia sudah ada ohm, dia sudah jalan. Dengan tadi tak sama. Jadi ini okey lah. Ini okey. Sebab dia sudah jadi macam ni mah. Tak sama dengan tadi. Saya buat apa? Korang tengok. Okey. Saya masuk dalam itu. Kita tengok ais. Saya bagi dia punya suhu jadi sejuk. Ini saya mula-mula test. Dia tak akan respon apa punya. Tetapi saya masuk dalam sejuk punya ais atau air lah, sangat sejuk punya air atau ais. Korang tengok dia sudah ada ohm. Tengok sebab saya masuk dalam lah. Jadi kalau korang sudah faham, boleh like, komen dan share.